Kertas pun ada, kertas yang dah. Tak kira lah warna apa pun. Katakan ada nombor 1. Tulis sini 01 di folio dia. Nombor resit dia berapa? Barang dia apa? Jumlah dia berapa? Ini mana? Ini tak boleh. Ini apa? Tak boleh. Kau yang nak buat mengat berapa jam ni ya? Woi, bukan dia ni tak ada ni. Dia tak ada dah. Ni hang buat pemasakan semua. Serambang je lah. Tak boleh dah. Mana buku satu kita? Dah tak apa. Sebab apa? Perbelanjaan tu bukan hari-hari. Bilang ke 2 kali, 3 kali je. Ni rekod apa benda dia tak tulis? Ni apa ni? Boleh tulis dah tajuk dia. Ada buku tu tadi. Main yuk. Main buku tu. Ni. Buku ni lah tu dia tak tulis. Aku pesan lah buku ni tulis. Boleh lah. Tengok yang buat contoh. Baki di bank berapa? Baki dunia berapa? Aku dah buat dah. Ni rumah aku tulis ni. Aku punya aku tarik. Baki di bank berapa? Ni aku punya. Ni aku dah buat komplit. Aku dah bagi contoh. Contoh dia tak tiru. Dia tak ikut. Tak mau buat macam ni tak apa. Dia komputer tak boleh. Tahu. Tapi ikut yang ni. Tak, komputer tak boleh. Tulis tangan je. Ini apa? Ni. Apa yang kosong tu? Okey. Ada banja. Dia ni. Nak bubuh ni. Satu perbelanjaan, satu pendapatan. Buat perbelanjaan dulu lah. Okey. Yang ni nanti tebuk, masukkan dalam tu. Setiap kali beli barang buat macam ni. Tebuk ni masukkan. Mesti ada resit. Tak ada resit buat resit sendiri. Ha. Buat resit sendiri tentu pengesahan lah. Saya sebab tu dia pengesahan daripada resit saya. Kasih kena beli ni. Resit tak ada. Ni boleh double. 2, 3 ni. Nombor ni pula betul tengah. Dapat 2. Perempuan 3 baru ni boleh masuk ni. 3 queen. Besar lah janji ada. Padam. Itu boleh lentang. Lentang. Gang tu kat kuat. Bukan kuat tu gang. Boleh jam lah. Esok kena jaga balik. Nampak sementara. Janji ada. Saya pakai kertas yang terpakai tak apa. Senang nak masuk dalam file. Masuk dalam tu. Dah banyak-banyak baru punch. Habis yang resit beli barang yang ni je? Oh tak ada yang lain dah? Dua-dua ni. Oh banyak lagi. Tu dah bilang tu 24, 25. 25. 20 semua 2005. Ini masuk kalau orang tanya ada rekod Ji, senang. tu Ibrahim Kasim macam mana? Ha? Ibrahim Kasim. Tanda tangan tu. Sudah kata tak apa. Pergi rumah Janji yang ni periksa dulu, dia sign, dia nombor 2. Yalah dia kena pergi Pergi rumah hospital dia dah keluar dah malam. Keluar tak apa kena payah pergi rumah. Dia kena pergi tahun mewah. Nak juga tu besok kena masuk Kalau kedai dia dah. boleh main kita suruh dia main. Kena selesaikan hari ni juga ni. Saya nak masuk buku tak boleh? Dah? Dia ada telefon dia. Ini nanti payah buat kan? Macam tu. Okey. Ambil kertas yang terpakai tak apa, ni kertas baru. Kalau baru sayang. Malah aku telefon tak jawab, mengerti. Masuklah ni. Nanti masuk. Ni file Cuma pakai handphone, pakai kereta ada kereta bayar tu. buat tajuk. Pakai handphone, telefon masuk. Buat tajuk resit perbelanjaan. Perbelanjaan. Ada. Buku ni ada. Buku resit. Orang bayar yuran tak payah pakai apa? Bayar bagi apa kat orang yang bayar yuran? Resit. Resit. Ada buku resit. Semalam saya cek nama dia tu dia tulis pakai kertas. Ha. Tak biasa saya kata tampal dulu kat buku. Tampal je. Tampal dia dulu, lepas tu nanti janji ada bukti. baru ink, baru type. Dia tulis pakai pen. Dia tengok putera-putera aku, suruh kira dia satu-satu. Hello. Assalamualaikum. Jangan ya. Apa masalah patah ke apa? Patah ke? Retak. Lepas tu nak pergi pulpakan bawah. Pulpakan bawah.
Kalau letak cara dan pelan-pelan manjung ada bomba mata. Boleh lah. Banyak lagi. Kalau letak macam saya tu dibuka tu. Letak tulang kerangka tu dekat bawah dekat bahagian dada. Saya dapat minyak bomba mata. Alhamdulillah lah. Lepas tu ada satu di samping minyak bunga patah tu gunakan ayat Al-Quran dalam surah Yasin tu nanti saya cari balik. Yasin tu sambil baca sambil kita gosok lah bahagian letak tu. Alhamdulillah saya buat amal tu. Ni buku ni. Ada ni tak? Itulah kalau ni apa depa ni nanti depa pergi rumah lah untuk sign apa? Sign apa ni? Tak mana Macam kira-kira. Saya tahu Pak Ayah di rumah. Okey. Nanti Pak Ayah. Ni buku ni kan? Yuran. Okey. Assalamualaikum. RM20. Salam. Namanya 2003. Cik Man. 2003 tak kaya dah. 2004. 2024 tak kaya dah. Dari yang 2025. Rishi tu dia nak lah. Walaupun tak pakai. Rishi dia nak lah. Yang ni tu. Rishi susun kok Rishi nama ikat. Habis. Orang takkan tanya lah tu Rishi tu. Tapi kalau penyata keuangan ni meja ni kau orang tanya. 2024 tak kaya dah. 25. 24 tak 25 ni. Main meja yang orang tengok ni. Tak 2005 aku dah pakai. Ni ada. 0446 nombor isi ya. Sambung yang mana? Sambung. Bayar siri buku Rishi tu bayar siri. Ini semua apa? Okey. Itu benda dia tu. Paling last bila? Dia ada nombor depan. Yang dalam Yang baru. Yang baru. terbaru Di mana tu dapat? 56. Dia nombornya bomba ni kosong. Dia akhir Pak tu. Ini tak apa. Yang ni 2004 tak pakai dah. Ambil 2005 je. Ni dah lama tolak. Ni mana? ni. Lepas tu sambung. Untuk lebih. Ini yang sambung. Tak apa. Okey. Ini sambungnya. Ini nombor 7. Ini nombor 7. Buku ni jangan hilang. Yang ni? Ini Okey dah. Tulis putih. Tulis baju. Tulis putih tak apa. Itu dia jauh hari. Tak apa. Tulis. Risyid Khairat. Kena tulis. Risyid ni Mana pen aku? pakai satu tak apa. Penerimaan pakai ni tak apa. Tapi yang ni dia bukan hiburan. Ni buku ni ada okey. Depan hang satu je hang tak tulis buku rekod. Buku ni ada okey ni. Buku rekod tu saya suruh tulis. Hang kena tulis setiap bulan kita. Hang tak tulis. Ya, ni belanja kena tulis. Belanja dengan pendapatan. Ledger ni tak perlu hari-hari bayar. Bulan sekali buat tak apa. Janji receipt. Ni tulis. 2026. 25 dari 26 tu. ada campur lah. Hijau itu dah yuran. Biru kira kematian. Kalau hafal itu lah. Jahat tu. Ayah ada mati-mati kata hang tulis buku ni. Rekod ni. Hang tak tulis satu pun. Saya serah tugas malah. Hang tak tulis satu pun tak tulis. Selain receipt ni, ada senarai ahli bayar. Tu tak ada sebenarnya di dekat hang. Senarai ahli yang bayar ni. Senarai ahli bayar. Yang ini. Contoh macam ni kan, 2006 ni. Ni kot. Yang ni, dia mesti tally dengan ni. Contoh kat Apa sini ni? ada Untuk 2000 ni. 2026. mana 2026. Tak kisahlah. Ni. Ni. Ni 26. Ni kan. Betul dia. Lah apa? Dah 31 bulan dan 1 Satu. 31 bulan 1. 25 lagu satu. 25 lah. Sini. Yang ini saya ni tak.
Ini 2025. Tak ni 2026. Sudah sih. Sama lah. Dia ni kau tulis malah tu. Tu. Kosong okey. Oh, ni lah. Lah bayar tulis lampu ni. Aha. Di belakang? Ni Ada ya? Ada lagi. Ada lagi. Macam mana tak sambung? Ikut bulan. Ah, dia ikut bulan. Bulan. Ikut bulan kena tamat, kena garis tamat. Ah. Garis tamat. Ni bulan baru. Kenapa? Ini 2026. Ah ni nama kali. Oh, Februari. Tak, kenapa ni ada muka surat kosong? Saya tak mau ni lah. Dia ni dia tak boleh, dia mesti garis. Supaya orang tak tambah. Dia mesti buat macam tu. Loh. Aku tak pandai. Ni. Kalau nak cek hak ni. Ya. Tuan. Ya. Ni yang 2020. Ah, rumah mana dulu ni. Oh, 2025. Okey. Aku tak pilih mau. Okey. 3, 4, Ha. ni bulan 5, bulan 6. Oh, buat by bulan. Saya bayar bulan. Okey, yang ni yang 2026. Siapa lagi? Yang ni 2025. Ya. Makan boleh. Sampai bulan 12 ni. Bulan Oh, 12. ni habis ni. Ya, lah. Alhamdulillah. Kena garis. Kena garis. Dia tak boleh dia kosong. Dia banyak duit. Hari-hari buat dah bulan Ah. bayar teruk ni. Yang ni sama dengan ni. Tak ada masalah. Cuma buku ada okey lah. Ini habis dah bulan tu. Bulan 12 kan? Bulan 12. Bulan 1 2026 kenapa sambung buku ni? Sambung. Kenapa sambung buku? Kenapa buku ni pula? Dia ada tengok orang lain. Ini batu saya catik tu. Sementara. Dia lama tak tengok. Padahal main bunga batu ni dia tengok aku. Patut sambung. Sambung Januari Ibu 20. saya beli ni. Oh iya ke? Kita suruh beli di Oh, Oi, ni. lama tu. Ni patut sambung sampai ni. sambung itu saya sambung ni. Benar saya akan sambung ni lah. Ni 2025 eh. Yang ni 2025. Nah, ni. 2025. Oh. Ni buku dia, ni resit dia. Bayaran. Berapa orang ahli bayar 2025? Lepas tu 70. Wih, banyak ni ah. 170 yang bayar yuran. Yang tak bayar yuran Tu tak minta, tak cari. Oh, kita kena cari. Sebab apa dia orang bukan tak bayar, dia orang mungkin lupa. Aku tak nampak. Sebab dia orang jarang datang pejabat. Dia kena, kita kena cari. Kalau kita pendahli, kita kena cari, kita kena hello. Ayah ni. Oh, ini 2025 nya. Ayah 2025 ni dia. Ni sekarang dia. Bulan 3 bulan. Jumlahnya berapa? Tak tahu ke? Ni 160. 160 apa? 160 ringgit. RM160 untuk bulan 12. Untuk bulan 12 2025 Nampak cari 20. Oh, 20 orang ni. yang ni untuk bulan bayar yang bulan 12. Bulan 12 ni. Yang lain-lain yang belakang, ke belakang. Oh, yang ini aja. Ni bulan apa? Ini Bulan 5 ni dia pernah buat. ini bulan Bulan 1. Bulan 1. Okey. Bulan 1 berapa ratus? 620. 620. Bulan 1 maknanya 31 orang. Ni, berapa orang? Ni 31 kan? Ni. 31 orang kali 20. 20. Dalam ledger, payah tulis jumlah ni je. Bulan ahli Januari 620. Sebab dalam ni dah ada. Dalam ni pun dah ada. Tak payah tulis nama seorang-seorang tak payah. Dalam ledger. 120. Dia senang je dia faham. Contoh ni bulan 2 kan? Bulan 2. Bulan 2 Tu jumlah dia. bulan 2 ada 24 orang. 24 Orang kali kali 20. Betul tak 80. Ni betul tak betul. Kalau betul sini betul lah sini. Ni bulan 3 ya. Ya, ya. 3 22 orang. 22 kali 20. 22 4 2 kali 24 atau 40. 4. Kenapa dia bayar tak ikut Januari sampai kenapa ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Dia jadi ahli start bulan tu.
Kan jalan. Tidak, saya cuma orang senang dengan ambil ni bulan-bulan. Dia juga ahli ni dia start jadi ahli ke apa? Dia tak jadi ahli. Kalau jadi ahli bulan 1 kena bayar bulan 1 lah. 15 orang. Tak ini saya kan. Dia macam kita semua hidup. Okey. Semua hidup. Maknanya tiap-tiap tahun dia kena bayar sebanyak RM20. Okey, ni sekali lah. Sekali dalam satu tahun. Okey. Mana dia tak kira lah bulan berapa pun. Okey. Tak kira dia bulan 1 ke bulan 2 ke bulan 3, tak kisah kata benda tu. Janji dia bayar pada tahun 2026 ni. Itu saja. Mana dia payah tulis ini, maksud dia sepatutnya dia tak boleh buat macam itu. Sepatutnya tak bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 5. Sepatutnya lah. Tapi dia nak memudahkan kerja dia, dia tak pasal lah macam Yalah. tuan bayar bulan 1. Apa orang bayar pada bulan 1 tu. Iuran bulanan tak ada. Bulanan tak ada. Kita tak ada. Setahun je. Bulanan. Tak ada. Kalau bulanan itu yang dia masuk tadi bulan 1 dia macam bulanan bayar bulanan. Tapi dia tak ada. Tapi dia nak memudahkan dia kerja. Macam bulan 1 berapa orang bayar? 100. 200 orang. Macam tu contohnya. Tapi dia tak boleh tulis lah. Macam tu sepatutnya Pak Ayah tulis besok. Duit ahli, kata contoh 100 orang kali dengan 20 sekian. Itu maksudnya. Saya tak keluar. Apa menyatakan setiap bulan berapa wang ni. Kalau tak ada iuran bulanan, maksudnya ahli kita 880 tu semua ahli lah. Tak ada yang tak jadi ahli lah, kecuali Khairat tu. Sebab Khairat dia kena bayar tak tahu. Dia tak tahu, tapi dia menjadi ahli lah. Okey. Semua hidup 1,000 ya ketik ya bulan ni. Apa dia? Semua hidup punya iuran ni. Ni iuran semua hidup 2025. Tu ahli baru. Ahli baru tu. Ahli baru. Ni 20 orang kali dengan 50. Ahli baru. Yang ni kita punya lah. Sama cawangan ni 3 cawangan. Kali 50. 34. Dia. Kali Bayar. 20. Dia tanya tu, yang euro semua hidup. Ada serang menyerah duit tak? Iuran duit ni pergi ke mana? Tak tahu. Ada rekod serang menyerah duit. Dia semua ni syahnya ni lah. Dah. Dia kena serah tak hang. Ya. Saya dah beritahu orang surat. Macam ni duit. Betul tak? Ibu dah kena serah. Dengan disahkan oleh TC. Duit. Ada dalam file hang tu ada saya buat. File putih. Sekarang ni semua hidup ni dia ada satu borang, betul tak? Betul tak borang? Borang tu tanda tangan oleh KC, dihantar ke sana. Duit itu, duit yang RM50 tu, RM10 kita hantar ke PPTM itu. RM50 kita akan pegang tu. Okey. Pak Iya yang Tak pegang, bukan orang lain. Tak, Ustaz. Lepas haji ni saya akan buat satu form untuk hang. Syah mesti serah. Dapat 50 orang pun 10 orang pun dia akan terserah RM50 tu. Satu kepala kat hang. Mesti sign TC. Tak boleh kat hang. Itu cara dia. Dalam file putih saya tahu apa tu kat hang. File putih kan? Ada kan file putih kan? File serang tugas. Sekarang ni apabila Dalam tu ada tu. dalam itu dia ni sebanyak apa 20 orang. 20 orang kali ni 15,000. Sekarang ni 1,000 betul tu. Itu tak ada tangan kau. sekarang ni hang jangan Ni kecil. Macam mana? Itu yang paling kau. Ni apa yang bagi ni YB ni lah. Ini tunai lah. Buat tunai 3,000. Ni cek kena tulis nombor cek dia. Senang. Tidak mana tahu ke tahu ke dengan duit betul ke 3,000 ni cek nombor lain. Ni macam ni tunai lah ni mesti tunai 3,000. Ni siapa sumbangan dia asli. Ni nak Kalau kes tak apa lah. Kes Ni tulis lah tidak. Payah nak tengok enggak. Ni bayar tunai ke okey. Yang tu lah. Kalau penerimaan biasa lain pada ahli tulis resit tak ada resit. Tak ada. Sekarang ni duit ahli baru tak ada orang duit dalam pegawai. Yang 1,000 ni. Tak ada. 1,000. Ada tak ada? Tak tahu ada. Yang 1,000 ni dekat. Payahlah macam tu. Salam Kak Ida. InsyaAllah. Salam kat siapa? Salam kat siapa dia kata? Tak orang rumah dia. Kau. Betul tak? Duit 1,000.
Tak ada dah pegang. Dalam pegang. Ini macam tu ni. Ni saya sebut. Dalam nak lagi. Ni masuk bank ni? Ada masuk. Yuran 224. Itu yang lari lagi. Kita pergi ni ada kat rekod hang ni. Dalam Itu putih yang putih hang lari. kita Itu pasal sekarang ni. ni lagi ni. Duit itu tidak. Oh, Ada resit bil tu. Tengok. Oh, betul. Sembang Kita sembang tengok dia. Abang Abang. Tanya bayar. Tanya bayar. Belah berapa? Tanya bayar. Tak ada lontong air, tak ada bayar. Okey, bayar. Buat slow-slow lah. Okey. Jangan Ni belah keluar berapa ni? kabut. Ada apa-apa telefon saya. Ini dia sikit. Kita dapat. Daripada makan start kita dapat ni. Oh, Apa dia nak ni? Tapi menghalalkan ni 92. Ni belah apa ni? Tengok bil. Ni biar air. Dia API sekali. Dia api air sekali. Ha? Yang Biar mana? air. API. 92 ni. Boleh trade 77. Air 15. Bulan apa? Bulan 3. Bulan 3. Memang. Bukan. 92 ni. 92. Right. Okey. Dia lebih kurang sama je bulan ni. Bulan 3 ni bulan. Wilayah. Bulan 9. Oh, jadi kena bohnya. Kena bagi ikut urutan. Baru dah tahu ya. Dia kata telok ya. Ni bulan boh. 2 3 4. Ni bulan. Ni. Dia terang. Saya sekarang juga tugaskan hang tu dah baru. Ni kena susun ikut Hang saya tu. Ni mana pai tu? Resit ni Ada mana? payah masuk dalam fail perbelanjaan. Fail ni. Faham tak? Jangan buat fail lain. Masukkan sekali. Perbelanjaan. Dia ada dua je. Perbelanjaan, pendapatan. Cukup. Yang lain-lain tak payah. Segala surat, segala surat, bil ke apa, masuk je lah ni. Perbelanjaan. Contoh bil ni, masuk lah ni. Baru Pak Yah tak pening. Kalau Pak Yah masuk dalam fail ni, nanti Pak Yah pening. Orang kata mana resit ni, dah cari balik. Faham tak? Ni bulan 4. Bulan 4, berapa? Bulan 1. Sekali. Ini Sekali satu hotel tiga. lah. Jangan hotel. Ni. Tak ada. Dia kena tengok. Tahun. Dia kena Ni tengok. 22 Ni minggu. hotel saya ni pada rumah ni. Dia kena tengok. CBJ dia kat dulu. Hotel. Yalah masuk ni dia hotel kan ni. Hotel tu. Bulan apa? Ni 9 ni bulan ni tinggal di sini. Ni Bulan apa? Awak hantar dah digital. tu dia kena pilih dia kena kita kena trip pencil kat sini nampak. Ni dia kelabu. Tak, ni mana bil dia? Bulan 3. Bulan April. Aku pasal tak ingat. Orang tu lah aku. Ni Tak ingat macam mana. ni Aku nak tak ingat. September ni. 2024. Ni enggak ni. Mana ni kucing? Ni 2024. Ni bil bulan apa? Ni bil bulan apa? Nampak? Base mana saya bahas ni mana pi. Tu pasal dia Ha. dia buat lah 2 3 4 5 kita buka. Ha. Tak, dia macam ni. Dia tak payah. Kita nak pergi kita kadang kira. Ni okey. Cabut ni. Masuklah ni. Ni. Dia perbelanjaan. Betul. Yang mana dah jumpa masuklah tu. Ambil bulan Ha. bulan 1 dulu. Ni bulan apa? Masuklah tu. Dah bulan 2 dah. Tengok betul. 20 dah dah. Ni bulan 5. Betul kan. 165. Ini ambil bulan 4 dulu. Okey. Nanti Pak Yah tampal dekat kertas ni. Itu boleh. Kertas A4 Tampal ni. boleh. Okey. Ni bulan 6. 161. Okey. 6. Bulan 7 89. Okey. Boleh dulu try. Oh lagi. Ada lagi tak? Cari. Masuk je. Masuk je. Tampal kat kertas A4, masukkanlah ni. Perbelanjaan. Jangan campur-campur dengan Ini bulan 4. oh ibu. Tapi yang ni Lain. resit dia ni. Resit Mana? Ni tahun 2024 ni. 2024. Ni bulan apa? Ni bulan apa? Tak ada ni. Ni tarik tu. Ni. Ha. 2024 ni kan ni. 24 ni. Dekat depan. Mana? Ke belakang dah habis.
Dia kalau tak ada resit, tak ada apa, payah ambil satu kertas, tulis je. Ya. Masukkan dalam file. Ini memang satu Ada je. 2.4 September. Tak mestinya type komputer, tulis tangan tak. Itu sangatnya. Tulis tangan je. Kalau tak ni belah apa? Belah 3. Yang 3. Ha, dia mau tulis kat sini. Pak. Dia boleh hilang Pak ya. Dia tak nampak. 92. Okey. Ni ambil. Yang lama dia hilang. Ni tulis buang tu. Jadi kan ada. Nanti Nama kita kita Dia tak. tersusun. bulan 10. Cari. Belah apa yang tak ada. Di mana Jo? Mana? Dia nak panah apa lagi panah tu ya dia boleh. 2024 dah. Panah lain tak boleh lah. 24 dah. Saya. Saya. Ambil 20 pin. Yang tu baju saya. Ambil dulu settle. Betul. Tak ada resit. Dah. Buat lama ni lama ni. Ni lama aku punya ni. Mana buat tu. Tak ada. Cuma tak buat lah. Mana? Yang aku buat ada surat. Bulan Yang dia buat 1, boleh. Bulan 10 lah. bulan 1, bulan 4, bulan 8, bulan 10, bulan 2, bulan 11, bulan 12. Bulan 10 Tak ada. bantu. Bulan 10 120. Kan dalam tu sekali. Dalam sekali. Ni dah ni. 2 Ogos. Ogos. Ogos berapa? Hampir 80. Okey. Oh, tak ada bil. Ya, tak ada bil. Ah, okey tak apa. Tak ada Okey. benda surat tu penting. Surat tu yang menyatakan ni, ni. Ah, Dia boleh. Tu berapa? Oh, surat daripada sana tu. Ah, ni Dapat ni, terima. Dapat saya yang cuba cok tak apa. ni Tak apa lagi. tak apa. Tu dia pecok Ni rumah tu. ni lain ada bil. Ah, tak belah kau ni. Bulan 10. Pecok. Oh, satu Satu je. je. Telok macam ni. Senarai banyak belah apa? Di Ogos, bulan- September. Oh. September 100 16. Betul? Oktober. Oktober 127. November. Betul lah. November 95. 95, okey. Betul. Ha, Disember dengan Januari. Di Disember ada Ketat. bil Ketatnya kita suruh. Bukan. Tak mungkin. Ada bil. tak ni lagi. Oh, tak dapat lagi. Tak dapat. Saya Ha. bawa telefon dia ni. Dah, Desember tak payah lah. Baca tak ada, betul tak apa, dia pun tak balas lagi. Tak apa lah. Pergi bayar kan? Dah bayar. Bayar lah, lepas tak balas lagi tak apa. Lepas tak balas lagi rekod tu deh. Bin masih di MFC. Tulis tu di MFC. Ha, ni yang dah ada kertas besar ni, tak apalah. Okeylah tu. Okey. Ha, yang ni yang tak ada ni, tampal. Supaya audit mari besok senang. Ha, tampal ni. Takkan ni audit luar tak main lah. Audit ni lah. Ni audit. Ni. Audit luar mari. Ha, lambat nak balas, nak jawab. Ha, ni tampal. Audit luar mari, audit dalam kena dulu. Ha, tampal kat ni. Main tak dengan balik ni. Ya, apa? Jelang jampi imam. Patutlah. Tu tak masalah yang main PJ. Mana tak jumpa lah. Tak apa, payah tulis kertas apa? Kertas kosong je. Kertas tulis kertas kosong. Kertas kosong tu kalau boleh suruh cashier sign atau cashier cop. Ha, barulah benda tu ada pengesahan. Pengesahan. Ha, jangan payah buat sendiri. Siapa lagi yang boleh? SU ke? Janganlah siapa. Jadi ada saksi. Tekan lah mau tu orang tangan mana? Nama boleh takut ah. Ledger ni bukan nak. Ha. Okey, tak apa. Kalau payah ni print. Salingan Ha. Disember. Ha. Pakai Ha. Oi, welcome. Payah screenshot, hantar kat Syah, suruh Syah. Stop mixing. Ha, senang. Zaman sekarang ni tak susah. Screenshot benda tu hantar kat Syah, suruh Syah print pun lah ni. Ha, supaya kita kita boleh tunjuk ke orang. Yang ni tak Ni minggu lah dia. Okey. Dah sudah masuk. Ada daftar lah. Ada. Sudah. Jadi bagi. Sudah ada ni. I'm on the bottle. Oh. Suka dia. Best. Ikut pula. Yang terkini tu tak di atas. Yang terkini bilang apa terkini. Ya. Oh, very busy ya. Boleh.
Ni saya okey, mata suruh okey dia. Oh, dia okey mata dia. Dia suruh sekarang pakai iga ai. Kalau tak nampak tulis je kat sini. Ni belah IT apa? oh. Belah apa? Ni kan. Ini 12 bulan semua sing. Februari 12 bulan semua sing ke tak? 26. Itu je. Tulis je tu. Dia senang. Nanti cari-cari tak nampak. Abang sudah bunyi. Aku tak nak. Aku tak nak. Keluar je good morning. Tidak pergi sebab bila Ada tak? 12 bulan. Oh. Yalah kejap saja kita mau dia pergi kita bayar. apa? Next lepas AGM dah Baca pula ni sekali. baca Pula tu. nanti boleh. Yang mana tak ada resip tu, Account ada bulanan. tulisan tu. Kan bulanan tak buat apa ya? Tahu tak? Bulanan buat tak? Kata bulanan. Penyata bulanan. Ha, betul. Kalau macam tu macam yang ada tengok tu. Tak. Tetap ni. Penyataan ni. Yang ni yang kata macam mana main dia je. Tu. Dia bulanan. Tiap bulan tu. Macam tak lepas buat. Tahu ni tak? Daripada situ baru masuk sini. Los. Kau letak je, nanti susun kemudian. Boleh nanti susun. Sekarang ni jadi ada dalam ni. Tu je. Ni macam kertas besar ni, tak payah tampal. Kan? Kertas risip besar ni, tak payah tampal tak. Masukkan tu je. Tembok ni, masukkan. Yes, lepas yang ni hang tulis. Tak tulis memang paling kalau. Risip-risip besar ni tak payah tampal-tampal. Masuk. Tak tulis buku tu memang tulis. Itu adalah rekod keuangan. Seperti dia kira macam accountant ni, account buku. Memang Oh, account on tu, buku coklat ada barang kan? Tu. Ni. Tu. Yang siap bulan. Akan tu. Hari-hari ke bulan? Hari ni beli buku. Beli tulis. Tak ada beli buat beli. Boleh tu. Beli lagi satu. Bagi ke saya. Kalau hang tak buat, ada macam ni. Dia punya bukan kena nak tolong mak dia. Itu Azmi betul. Apa lagi? Okey. Apa lagi? Okey. Ini okey lah. Okey dah. Yang ni dah memang betul dah. Okey. Cuma yang ni yang kita Apa lagi yang ni? Ni macam cik dia macam tunai tulis tunai. Itu ya. Tapi yang ni lah macam biasa. Yang tumpang tak tahu tapi Ni pokok ni URT orangnya ni kita macam mana? penerima tak di Macam mana dia masukkan dalam ni? Seorang je masukkan. Seorang je QR. Berapa orang yang QR? Ramai. ramai tu. Macam mana boleh track nilai jumlah nama tu lebih? Macam mana boleh track? Dalam Yang ni kalau orang tanya hang kena dikti ni, kena dikti. mana bank statement? Nak tengok QR. Dia macam mana? Ada bank statement? Tengok. Statement tadi. Tadi. Bank statement tu mesti ada. Nilai berapa? Nilai campur-campur tu jadi nama tu lebih. Statement ni. Tak terperinci kan? Dia tak terbeci. Dia tak terperinci. Dia tak boleh. Sebab kita nak tahu yang betul-betul update daripada tarikh dalam bulan tu. Baru kita nampak. Tak, yang ni dia bagi apa? Nilai. Yang ni dia bagi total keseluruhan dia. Basic dia kredit. Tak, mana Tapi kalau QR ni, kalau dia kredit, mesti ada. mana tahu QR? Tu lah. Kalau macam tu mana tahu QR? Betul lah. So orang tanya tak abang nak jawab. QR ni macam mana? Ada tak punya Statement dia bagi ni je. Yang bulanan dia bagi tak? Ni print out pejabat. Oh. Tak boleh print out pejabat. Bukan print out pejabat. Lah. Dengan saya, kalau kata kita nak request dekat bank. Pergi bank. Pergi bank dapatkan bank statement tahun ni.
Daripada Januari sampai bulan 2025. Tapi payah sign check. Yang tu kita kena Dia terus. surat. Dia terus. Payah sign check, payah boleh pergi. Dia Boleh jual bank, KC terus. Cakap saya nak buat mesyuarat, kalau boleh buat surat. Buat surat, mesyuarat agama minta bank statement Januari sampai bulan 12. Dia akan detail tu, baru kita tahu juga tu. Ni komite kita tak. Boleh sekarang. Kita try tengok dulu. Kalau boleh tengok dekat kita, kan bank kita kan kita boleh. Macam bank saya kan. Alhamdulillah. Kalau QR saya ni kan saya boleh tengok.